Oke guys, selamat pagi guys. Selamat datang ke channel saya, Abah Boboy Channel. Oke, hari ini kita turun kerja, kita masuk site. Inilah tempat saya bekerja guys. Dekat Gemas Negeri Sembilan guys. Dekat belakang saya tu adalah perumahan flat guys. Oke guys. Hari ini macam biasa kita turun pukul 8 guys. Yang belakang saya tu dah hampir siap. So jangan lupa guys, tonton channel saya, Abah Boboy Channel. Jangan lupa subscribe, follow guys, like and comment. Oke guys. Ini macam inilah suasana kita kerja guys. Kita kerja kontrak guys, construction. Okay guys, bye guys, bye bye. Oke guys, inilah tempat kita bekerja guys. Ini perumahan RKAT untuk anggota ATM. Suasana dia guys. Ada yang dah siap, ada yang belum siap guys. Ini rumah jenis sambung-sambung guys. Dia bukan jenis main susun bata. Dia jenis perumahan sambung-sambung, macam kita sambung Lego. Oke guys, inilah dinding dia guys. Dinding dia dah siap buat guys, tinggal nak sambung. Dia jenis main welding. Perumahan ni jenis sambung-sambung, lepas tu tepi dia welding. Ni. Ini contoh dia guys. Kita boleh tengok guys. Itu blok tandas dia sudah siap. Kita akan tengok guys. Kita akan tengok dia punya tandas yang dah siap pasang, tinggal nak sambung guys. Ini tandas dia. Ini dah siap pasang, dia tinggal nak sambung. Dia angkat, sambung. Oke guys, ini perumahan jenis terbaru guys. Oke guys, yang ini dah hampir siap. Yang bawah sekali adalah satu rumah, diorang buat satu rumah contoh. Yang ini blok G untuk ATM LLP, line perangkat. Oke guys, kita tengok guys, yang ni dah hampir siap. Sekali dengan sebelah ni guys. Ni. Yang sebelah tu pun dah hampir guys. Ini dia kuasaan sekeliling dia guys. Oke guys, yang skuter tu kita punya motor guys, untuk kita masuk site, untuk kita turun kerja guys. Ini dah sekeliling dah guys. Oke. Itu dah guys. Yang sebelah sini hampir siap. Oke guys, ini rumah pun yang sama tadi guys. Kita ambil view sekeliling guys.
Ada yang hampir siap, ada yang belum. Ini suasana guys. Itu dah guys, tengok permarangan di sini guys. Oke guys, yang depan pasir itu adalah blok untuk substation punya. Kita nak bubuh transformer dekat situ guys. Ni dia view dia guys. Oke guys, kita nak masuk ke dalam, kita tengok tinjau-tinjau keadaan dalam rumah tu guys. Ya, ini kita dah masuk dalam guys. Oke, kita akan ambil view satu contoh rumah guys. Suasana bising sini guys, bunyi mesin. Oke guys, kita masuk satu rumah guys. Ini dah contoh. Oke, untuk ni DB kita masuk lagi guys. Wiring sudah masuk. Ini contoh guys. Ini sekeliling dapur. Ini dapur guys. Ini ruang tamu. Ada kotak dalam. Bilik tidur. Ada kotak juga. Dan bilik tidur guys. Oke guys, ini kita ambil sikit-sikit view guys. Oke. Oke guys, ini pandangan dari atas guys, tingkat 4. Inilah suasana sekeliling dekat tapak ni guys. Site tempat kita bekerja guys. Ni dia guys. Macam biasa guys, suasana meriah guys. Ya, itu dia guys. Crane on. Crane ada tengah angkat punya dinding guys. Itu platform tengah membuat longkang-longkang. Okay guys. Itu trailer panjang. Ya dekat depan tu ada trailer panjang. Belakang tu screen guys. Inilah suasana sekeliling guys. Ini tingkat 4 guys. Ni dah suasana sekeliling tingkat 4. Ni bilik dia guys. Oke, kita tunjuk lagi bilik dia guys. Ini dia punya wiring tak masuk lagi guys. Ini bilik. Ini bilik lagi. Oke guys. Ini bilik lagi guys, siap tanas guys. Ikat guys. Oke guys. Pandangan yang tinggi guys ini. Terima kasih kerana menonton channel saya sampai habis. Jangan lupa komen dan subscribe guys. Nanti video saya akan datang guys. Oke guys, terima kasih guys. Bye bye guys. Oke, beres guys.